Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada abangku yang dikasihi, dirindui selalu. Apa khabar semua? Harap semua okey lah, steady lah. Alright. Lupa pula nak tutup volume. Okey bang, so terima kasih kerana singgah dan klik video ni. Dan didoakan semoga sahabat-sahabat semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dipermudahkan segala urusan di dunia dan di akhirat nanti. Okey. So, apa cerita ni bang? Okey, hari ni cerita kita adalah cerita LTD EC401VF. Saya pun tak pastilah VF tu merujuk kepada apa. Tapi yang pasti gitar ni adalah model EC401. Boleh dikatakan sebagai gitar maybe kalau tak salah saya jenis yang limited edition juga. Jadi ada beberapa kriteria dan ada beberapa kombinasi yang special pada khemah saya untuk gitar ni berbanding dengan isi yang jenis standard series. Right. So pertama sekali saya nak tunjukkan dia punya pickup. Okay, so yang ini dia pakai pickup DiMaggio. Okay, DiMaggio kotak saya PAF 36 anniversary PAF patent applied 4. Jadi yang ini adalah DiMaggio 36 anniversary, dan yang ini dia pakai toggle switch 3-way, dan yang ini neck volume, yang ini bridge volume, dan ini neck volume, dan ini adalah master tone. Right. Jadi gitar ni pattern dia pattern Les Paul lah, pattern Les Paul. So untuk model yang ini dia tak ada cut away. Dia tak ada belly cut dekat sini. Kalau yang jenis ada certain model berapa saya tak ingat, dia ada cut away dekat sini lah. Right. Jadi dekat sini body dia mahogany. So depan ni flame maple, dan dia punya tema untuk color depan ni adalah lemon drop. Right. So owner Abang Adi Mukris. So terima kasih Abang Adi. Alright, ni gitar yang kedua lah, ketiga dihantar. Gitar yang dua gitar dihantar, tapi yang ni gitar yang kali kedua dihantar. Maksudnya sebelum ni pernah dihantar dan dihantar balik untuk dibuat refresh pula. Right. Jadi daripada segi pattern saya sukalah gitar ni berbanding dengan Gibson Les Paul. Maksud saya dia punya daripada segi ergonomik. Sebab untuk gitar ni saya senang nak access, dia tak berapa tebal sangat lah macam Gibson Les Paul standard tu. Right. So dia punya neck profile, neck contour dia adalah thin U. Memang versatile lah, nak main shred boleh, nak main riffing macam saya banyak main riffing pun selesa nak main, tak penat sangat, dia tak chunky sangat. Dan dia punya tuning machine adalah daripada Grover. Okay, Grover. Gitar ni made in Indonesia. Alright. So daripada sistem bridge dia macam biasa ikut Les Paul punya format, iaitu dia menggunakan stop bar tailpiece, dan yang ini tune-o-matic bridge. Right. So far gitar ni memang cukup lah. Kalau macam pada khemah saya ni banyak main lagu-lagu jenis modern rock, modern metal, music dan sebagainya. Tapi kalau macam untuk genre-genre music metal, progressive metal ke energetic metal lah, macam-macam lah kan. Saya dah lama tak update kan yang new wave punya metal ni. Jadi saya banyak main metal-metal klasik lah, macam Metallica, album lama-lama tu, Iron Maiden tu, semua tu lah kan. Itu saya boleh lah main. Yang baru-baru ni saya nak cari, saya macam malas pula nak cari kan. Masa tu tak ada, komitmen banyak sangat kan. Okay, so yang ni saya dah refresh dengan
apa nama ni, jumbo stainless steel fret, yang asalnya dulu masa Abang Adi hantar, beliau hantar gitar yang sama juga macam ni. Tapi masa tu buat fret leveling saja. Masa tu saya dah perasan dah dia punya fret dia dah haus. So saya ada remind dekat beliau lah. So gitar ni lepas ni kalau nak leveling lagi dah tak boleh dah, sebab dia punya ketinggian fret dia dah rendah. Dia dah makan habis lah. Masa tu seingat saya lebih kurang 6/10, 7/10 lah dia punya fret life dia tu. Dan saya ada buat review juga gitar ni untuk yang episod yang lepas punya lah, tahun lepas kalau tak silap saya, ada saya buat review gitar ni. Jadi daripada segi pickup, pickup dia memang best lah. Dia punya output kan, high output, dan dia ada binding kat sini. Sama macam Les Paul punya, Gibson Les Paul punya format kan. Dia punya kombinasi daripada segi kosmetik kan. Cuma kalau nak beza dengan Epiphone, Epiphone maksud saya bukan Epiphone standard tu, Epiphone Studio. Epiphone Studio ni dia nipis lah kan, termasuklah Epiphone Special 2, ada jenis nipis. Yang itu pun saya suka kan. Saya suka gitar yang Petal Les Paul tapi nipis. Right. So dia pun ada arch top macam Gibson Les Paul. Dia arch top macam tu. Dia ada contour dia kan. So far gitar ni handsome lah kan, nampak jambu lah kalau kita tengok kan. Dia punya tema warna dia adalah tema lemon drop. Alright. Okay, so ini saya akan bypass dulu dengan sound direct amp Marshall saya, Marshall Solid State MG100 HFX. So yang ini saya tak boleh nak pakai direct amp macam bukan direct amp, tak boleh nak pakai miking untuk cap. Sebab saya ada masalah dengan komputer saya, sistem komputer saya, dia tak boleh masuk, tak tahu lah apa hal kan, nak kena repair balik. So sekarang ni saya akan pakai line out daripada gitar masuk ke effects, masuk ke head, dan line out masuk ke mixer. So daripada mixer tu terus auxiliary masuk ke handphone. So ni bunyi dia. Alright, so yang ni saya akan pakai delay. Ni tak ada delay. Yang ni delay Boss DD8 saya pakai. Multi effects tu saya loop dengan external pedal. Kalau saya masuk dekat chorus Boss assemble, bunyi dia garang kan. Right. So kita dengarkan dulu dia punya tone dia. Saya bypass dengan direct amp, tone clean dia. Right. So yang ini tone gitar ni daripada amp tu. Bridge pickup. Right. So yang ini saya dah tukar kepada bone nut lah. Asal dia nut plastik lah. Nut plastik yang high pressurized punya lah. Dia bukan yang jenis cak yam lah, jenis yang berkualiti juga. Tapi saya tukarkan dengan bone nut kat sini. Okay, so neck pickup. Dia lembut je kan. Actually dia bukanlah macam pickup tone dia tu bukan macam EMG ke ataupun mana-mana active pickup, sebab dia macam bila saya dengar sound gitar ni kan, dia ada crunch dia tu, dia punya garing dia tu kan. Okay, jadi kita akan test dia punya sound dia pakai overdrive direct amp tu, tapi sekarang ni saya akan pakai delay. Right. Kalau saya masuk chorus,
best kan dia punya tone dia kan. Alright, bass pick up. So saya dah buat pick up tuning lah. Saya tak buat dia terlalu rapat sangat dengan tadi. Kalau rapat sangat nanti tone dia jadi berdengung. Kalau untuk neck pick up kan, dia kurang treble, dia banyakkan bass dengan mid dia jadi berdengung sangat kalau clean sound tu. So untuk gitar ni saya buat dia balance lah. Dia tak tinggi sangat, dia tak rapat sangat dengan tadi. So kalau dengan bridge pick up tu, so kita dengar ada balance lah. Dia punya frekuensi yang dihasilkan tu kan. Okay, dan biasanya kalau gitar-gitar yang dipakai dengan fret Celestion ni, memang dia punya tone dia berkilat lah. Tone dia kan. Okay, sekarang ni saya akan switch kepada overdrive channel daripada Direct M ni. Right, just lah dia punya tone dia tu kan. So gitar ni dia tak ada berat sangat. Dia jenis medium weight kan. Anggaran saya dalam 3 kg macam tu, 3 kilo. Just nice. Okay, so sekarang ni saya akan mainkan gitar ni dalam multi effect saya ni.
Sorry lah bang, saya ni bukanlah pemain gitar yang bagus, boleh lah sikit-sikit. Alright, saya biasanya kalau nak test gitar memang saya banyak main riffing lah. Sebab main riffing ni saya akan tak gitar tu betul-betul lah kan. Tapi kalau macam nak entak gitar tu, biasanya saya pakai tali yang lama lah. Tali yang asal yang dihantar tu, saya akan pakai yang tu lah. So daripada situ kita akan dapat determine mana-mana defect yang akan timbul kan. Right. So dah lepas repair tu baru kita pasang tali baru. So kita dapat saving kan dia punya life dia tu kan, life tali tu, nak mengelakkan daripada rosak kan. Right, kita try riffing sound metal ni jap. Kalau macam tugasan untuk saya nak refret gitar-gitar pattern macam ni, tak kira lah Les Paul ke apa ke, yang mana tak boleh buka neck, maksudnya jenis-jenis set neck macam ni ataupun jenis neck through body kan. So cabaran dia memang agak mencabar jugalah. Sebab untuk gitar-gitar macam ni, yang terutama yang jenis ada binding macam ni, so memang kita kena buat hati-hati lah. Sebab fret ni dia keras kan, dia keras. So kita nak bevel dia kat tepi, nak tumpul kan kat tepi tu, make sure tak ada tajam dan sebagainya. Itu adalah satu tugasan yang betul-betul mencabar lah. Memang kena buat dengan penuh sabar lah, kena teliti dan sebagainya lah. Terutamanya nak bevel bahagian belah sini lah kan, belah sini, sebab dia rapat dengan body kan. Because why? Because kalau macam kalau K tu, beveling file tu kalau terkena dekat body, memang nak ubat dia payah bang. Kita nak repair balik memang susah. Itulah cabaran yang biasa untuk kerja-kerja refret untuk gitar-gitar macam ni lah kan. Dan lagi satu untuk finishing belah belakang dia. Maksudnya gitar yang ada finishing macam ni, yang ada lacquer, dia ada laminate dengan lacquer macam ni, tak kira lah warna stain ke, warna concentrate colour ke, solid colour ke, dia kena jagalah dia punya belakang ni kena smooth. Sebab apa? Sebab kalau kita buat refret gitar tu ada kecacatan, so dia berpotensi untuk menyebabkan gitar tu susut nilai. Manalah tahu kalau owner nak jual ke apa ke, so kalau ada cacat kat situ macam tak best lah kan. So itulah kita nak kena jaga dia punya gitar handling tu. Gitar handling tu nak kena buat hati-hati lah. Kita punya meja ke apa ke, kena terproper lah maksudnya. Kena, jadi kita masa tu dia berkait rapat dengan kita punya minda juga. Minda kalau tengah buat dalam keadaan kelang kabut ke apa ke, rushing, memang berisiko lah. Super glue meleleh apa semua kan. Super glue kalau meleleh memang leceh lah. Kalau gitar-gitar yang apa nama ni, yang satin finish kan, matte black ke apa ke, itu memang masalah lah. Masalah besar bang kalau super glue tu meleleh. Kena jaga bab tu lah. Kalau reflect gitar sendiri tak apa, tapi pasal kita reflect gitar orang kan. Kan?
So Indonesia pun saya dah buat balik lah gitar ni. Jauh dia lari tu tak jauh lah, pasal ada dah tukar fret kan. So dia ada lari sikit, tak banyak lah. So far tak ada apa yang serius sangat lah. Dia punya tune pneumatic dia pun so far berkondisi baik, dan dia punya ni pun baik kan. Tak ada longgar-longgar lah kan, apa semua. Biasanya kalau macam gitar-gitar yang low end ni, dia longgar lah. Dia punya saddle tu bila kita tarik belakang dia bergerak macam ni kan. Itu yang bila kita bend tu dia ada potensi untuk bergerak. Dia menyebabkan gitar tu jadi detuning ataupun dia jadi tune tu lagi lah kan. Jadi demikian sajalah review ringkas saya tentang gitar ni. Saya ucapkan terima kasih kepada Abang Adi Nukris di atas kerjasama dan toleransi yang abang berikan. Right, so alhamdulillah saya dapatkan selesaikan gitar ni. Ini gitar yang kedua. Gitar yang satu lagi tu dia hantar gitar LTD White Zombie yang signature Kirk Hammett tu kan. Itu insyaAllah nanti saya akan buat review yang tu lah. Actually dalam tahun lepas sampai tahun ni dah 5 buah gitar yang White Zombie tu yang saya dah set up. Gitar tu tak ramai orang pakai. Pertama mungkin sebab kos lah mahal, harga dia 6k kan, dekat 7k macam tu, sekali dengan demi hard case dia tu. Tapi kalau macam mana pun pada sahabat-sahabat yang ada kemampuan, tak ada salah pun nak beli gitar tu kan. Okey bang, saya berhenti sampai sini je dulu. InsyaAllah nanti kita akan berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Hingga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, see you brother. Okay.